Assalamualaikum. Saya Azhar. Ini nak berkongsi panduan penggunaan Maxim ya, pemandu Maxim guna teksi. Saya nak tunjuk yang dah ada stiker. Yang dah ada stiker kena upload gambar setiap 2 minggu. Baru boleh beli shift semula. Okey, saya money tak boleh beli shift kan. Okey, ada kat situ. Sebelum ni boleh. Benda yang dah expired setiap 2 minggu, pergi ke profile, pergi ke photo verification bawah sekali. Okey. Dia akan minta gambar. Okey. Foto requirement. Dia edit, kita ambil gambar. Kita ambil gambar macam ni. Ui, ada tong gas belakang. Ada depan kena mamak, ambil gambar satu. Okey, send. Sending. Belakang dan belakang tu maksudnya ambil daripada oh, di mana ni? Lebih kurang tu. Okey. Macam ni. Dah verify. Okey. Dia ambil masa berapa minit tau. Okey. Masih belum lagi. Ni. Okey. Masih lagi belum. File. Okey. Setakat ni masih lagi belum. Ambil masa sikit. Okey, setakat tu selagi tak ada stiker, rate untuk Kuantan 13%. Okey, ini explanation commission fee 13% tambah 4 jika kita cari daripada list. Jadi maksudnya kalau auto dan schedule 13%. Kalau kita auto kan, set auto. Tapi kalau kita tak set auto, kita tengok daripada list, kita pilih-pilih semua, dia tambah lagi 4%, jadi 17% lah. Kalau Grab 20%. Grab 20%, yang ni 13% plus 4. Jadi kalau tanpa stiker boleh beli shift, tak adalah tu, dia jadi zero lah. Zero commission. Kita cuma modal kita RM11 saja. RM11 saja beli shift. Beli shift. Tu. Jadi kita pulun lah. Duit tu pun kan yang 400 ni. Duduk dalam tu. Okey, siap. Okey.